masak lemak putih. Okey, saya masak dulu pucuk ni dengan ubi kentang. Kita rebus dulu sekejap. Okey, ni suun. Tadi rendam sekali tu berceramuk tu. Okey, ni bahan-bahan dia. Bawang putih, cili. Okey, kita lembutkan ni dulu. Okey, kita letak suun. Kita buat teknik macam ni pula. Kita lembutkan ni dulu, baru letak santan dengan bahan-bahan dia. Okey, kita letak bawang putih, bawang kecil. Air dia tak ada, kuah dia tak ada dah. Okey, kita letak perasa. Garam. Yang ni kalau panggil, ni dah boleh makan dah. Ni masak bening. Okey, kita letak santan. Dah jadi masak lemak putih. Okey, biarkan disebati. Okey, masak lemak putih, suun, pucuk dengan ubi kentang dah masak. Okey, selamat mencuba resipi ringkas ni daripada Masak Apa Kitchen #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.